Hello guys, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Oke, sekarang hari ini kita tak masak. Hari ini kita pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan kat mana? Ini bazar Ramadan dekat Taman Makmur Keluang. Oke, macam ni lah suasana dia. Ini daripada permulaan dia. Ramai orang. Wow. Ini ayam apa bang? Ayam persik. Oh, nampak menarik. Oh, asap. Ya bang. Ini ada sate. Ini sate dia, harga dia. Ayam lagi. Ya. Kejap lagi pusing dulu buat video dulu. Satu berapa ringgit ya satu ekor? 22. Oh. Okey, terima kasih Kak. Nanti tengok YouTube kita tau. Ya deh, sini ada apa aja ni? Oh. Ada daging kunyit, ini ayam. Ayam butter. Oh. Semua kunyit-kunyit guys. Okey Kak. Oh, sotong dengan udang kunyit dia. Oh. Okey. Macam-macam ada ya. Alhamdulillah. Wah, ini air balang. Macam-macam air ada. Satu bungkus berapa, Dik? RM4 eh? Okey. Ya, bang. Ini YouTube. Ya. Kita review bazar. Sambil-sambil kita tolong promote lah. Apa yang ada kan. Ya. Oh, sini kita ada macam-macam makanan ada. Sabar kamu Ini roti john. Ini proses pembuatan roti john. Hai bang. Ini satu ni berapa bang? Sepetak RM10 bang. Sepetak RM10 Oh, ada berapa variasi ni? 10 je bang, ayam dengan daging. Oh. Ini dia. Okey. Ini panjang dia punya bazar Ramadan dekat Taman Makmur ni. So kita review sebelah kiri dulu. Lepas tu kita pergi ke sebelah tengah. Ini kita ada ayam kuting. Ada sotong apa semua. Wah, kambing bakar bang. Ini kira macam mana bang? Kira macam mana? Oh, sini ada sup. Setara.
sekarang menunjukkan lagi 3 minit pukul 5. Oh. Ini ada kebab macam-macam ada. Ini soya panas. Soya panas kebab saya. Iya. Ini ada air soya. Soya manis, yang menjual pun manis. Orangnya pun manis. Orangnya pun manis kan? Iya. Alhamdulillah. Okey. Mantap ya. Iya. Awal dah habis lah. Dah habis ya? Oh, ini apa? Putu mayam. Putu mayam. Ada yang awal dah habis. Ini murtabak. Dah rehat bang? Oh, ada kari pap. Ini ada putu mayam lagi, putu piring. Yang tadi putu mayam, ini putu piring. Dia macam Kak, ini apa aja Kak jual? Oh, dah tinggal ini je. Okey, terima kasih. Nanti jangan lupa tengok YouTube kita. YouTube. Ras dan Ras. Ras dan Ras. Ini kita ada 2 abalang lagi. Ai jagung ada, ai susu ada. Ya kak, banyak kuih, macam-macam kuih ada. Tak ada lah, YouTube. Saja sambil-sambil promo kan. Ya, terima kasih. Kuih macam-macam kuih ada. Ini YouTube saya Ras dan Ras. Ras dan Ras. Tapi saya punya YouTube lebih pada masakan lah. Okey. So kalau nak tengok masak-masak semua ada kat situ. Tapi ini kali saya tak masak, saya buat promo. Masak. Banyak Kuih panas lah. Ini apa nama kak? Itu kuih tepung goma. Ini yang legend ni. Ini Iya. Jangan bakar. Goma. Ini lagi legend, donat. Yang ini saya cakap lah. Yang bercakap pun legend juga. Kita pusing dulu.
Ah. Ya bang, wah relax, santai kawan. Wah dan habis lah. Ini ada sotong raja. Ayam gunting. Ini kuih-kuih tradisional. Macam-macam kuih ada. Sini beli kuih. Okey. Ada yang dah habis. Ya bang. Muka ada senyum. Wow. Airnya halamak. Menggugat iman. Air fresh Ini nasi Arab. Oh, yang tukang jual pun macam Arab, macam orang Arab lah. Ya Maulana. Alhamdulillah. Ini harga set 13 ya? Ya betul. Kambing 15. Kambing 15. Nasi Arab dia sama macam biryani lain. Seakan-akan. Oh, ya. Mana bos ni? Main 3. Kambing ada, ayam ada. Iya kak, semua ada. Sedap kak, sedap. Ayam. Kambing tak ada kak, daging kambing ada. Iya kak, jual apa? Oh iyalah. Ini agak-agak. Oh tepung pelita dah pakai macam ni sekarang. Oh yang pakai itu tak boleh kan? Iyalah. Betul lah tu. Pasal apa dah keluar dah hari tu. Ini adik kakak ke? Oh adik. Ya okey. Nanti tengok YouTube saya. Nanti keluar muka akak. Ras dan ras. Tapi lebih pada masak-masak tu. Nanti ni keluarlah, adalah muka-muka. Ini dia nasi kukus perapi. Wah, nasi kukus perapi Ya kan, nasi kukus berapi harga berapa ni? RM8. Oh. Dia macam berempah ke apa? Macam berempah. Oh, tapi pedas lah. Yang pedas ni sambal. Oh, ini sambal dia. Okey. Okey bang. Ini dia. Kalau siapa-siapa nak cuba, bolehlah datang dekat Bazar Ramadan Taman Makmur ni. Di sini dia tulis nasi kukus berapi. Dengan botok-botok. Botok-botok. Kena sebut betul-betul ikan tenggiri. Oh ya. Okey. Terima kasih. Wah, ini apam balik. Okey bang. Oh, muka ada senyum. Okey bang, hari ni kurang sikit lah. Iyalah, dah berapa hari bulan kan. Tapi alhamdulillah lah. Belum lagi baru pukul 5. Tunggu dalam 6.30, pukul 5.30. Orang pun masih kurang lagi. Ya. Di sini bercampur-campur. Cina ada, India ada, air balang lagi.
Ah, sebungkus RM3. Air balak. Air macam-macam ada, kopi, kopi ais, apple, anggur, semua ada lah. Wow, laksa Johor. Ya kak. Ya, ambil gambar dulu, video. Kita nak buat promo sikit. Wah, cendol masjid. Sudah lama bang menjaga ni? 13 tahun. Ayo, alhamdulillah. Nasi Arab lagi. Kita sini ada banyak nasi Arab ni. Hai kak. Dah habis ke? Belum. Oh, ada lagi. Wow. Ini dia nasi Arab kita. Jadi siapa-siapa yang nak makan nasi Arab, boleh datang dekat apa nama? Bazar Ramadan Taman Makmur. Dia punya harga pun murah-murah. Air balang lagi. Air balang Pak Teh. Jangan tak padu bang. Tengok power lagi. Wow. Tarik sikit bang. Ini dia. Ini air balang Pak Teh ni. Kita tengok ni. Okey bang. Belanja sikit. Wow. Kita punya makin. Apa sini? Ni green tea. Oh, green tea ya. Green tea sedap. Petali lik. Jangan malu, jangan segan. Ya. Ya, terima kasih. RM3.10. Ulang lagi bang. Satu RM4, 3 bungkus 10. Ya. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Lihat kak akan jual apa kak? Nasi ambang. Oh, lontong darat. Lontong laut tak ada. Ya, nasi ambang Jawa. Okey kak, terima kasih. Nanti tengok YouTube kita. Okey, kita dah sampai penghujung ni. Kita dah sampai penghujung. Ini apa kak? Pau. Oh, macam-macam pau kreatif . Oh, ayam mem pun ada. Ini pau semua ni. Oh, ingatan Inti dia lain-lain. inti dia lain-lain. Apa je inti dia kak? Ada jagung, kambing, cendawan carbonara. Oh, ya. Unik Macam cendawan ya. Dia punya pau. Carbonara. Cendawan carbonara. Oh. Ini dia pau yang dah masak. Pau dia unik. Ayam mem pun ada. Yang bagus dia dekat Bazar Ramadan Taman Makmur ni, dijaga oleh abang-abang rela kita ni untuk menguruskan kelancaran trafik. Jadi ada abang rela yang jaga. Pelang lagi. Karena dia ya kak. Macam mana hari ni kak? Okey? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah, kejap lagi busy time ke Muncak. Sekarang belum 5:30 lagi. InsyaAllah.
Allah. Boleh. Nasi kerabu pun ada. Nasi kerabu Nasi kerabu, nasi kukus, lauk ayam, puyuh, kambing. Oh, kambing Steady abangku. Ini kepak. Alhamdulillah lah sihat. Boleh lah kat tengah. Tak. YouTube. Nanti ada muka dekat YouTube. Okey, terima kasih Kak. Ini otak-otak ada. Bau sampai ke Kak? Bau sampai ke? Itulah tu, tengok baru nak lambat dah ini kuih wajik. Itu ketayak. Wow, ini family semua. Wah, ini satu bekas berapa Kak? RM3. Oh. Biasa menjaga dekat mana? Kalau hari biasa, dekat Bandar Negara, dekat Kahar, Taman Serikat, Tina, Jilitok. Dengan sini Taman. Jauh sampai Bandar Tenggara. Ya. Oh iya ke? Bandar yang Kahar. Oh, main pasar malam Oh, I see. Kami Kahar. Oh, okey, bagus. Oh. Ya, okey. Siapa-siapa yang nak merasa masakan kutiau dengan mi goreng, bolehlah datang dekat Bazar Ramadan Taman Makmur ni. Ini ada abang handsome kita ni. Ini anaknya. Oh. Nanti tengok YouTube. Satu. Nak. Ya bang, kita ada ikan bakar. Ikan bakar abang Songko. Songko abang Songko, patut Songko tu tinggi lagi bang. Tinggi lagi kena tinggi lagi. Di mana ni? Barulah betul-betul abang Songko. So kejap lagi meriah lah bang, baru pukul 5.20 ni. InsyaAllah mudah-mudahan laris manis. Okey bang, terima kasih. Biasa menjaga kat mana bang? Ini kedai warung basing. Mana? Warung basing depan Kelang Melayu. Oh, ya. Okey bang. Tengok YouTube bang. Bukan. Ini YouTube. Ini bantu nak promo. Wah, ini murtabak. Ini proses pembuatan murtabak dia. Ini abang Sado kita ni. Ada muka, ada senyum. Abang Sado. Oh. Abang yang ado-ado Ini dia. Ini ada berapa jenis murtabak ni? Ada dua je, ayam dan daging. Oh.
Kadang-kadang ada juga yang cheese lah, apalah. Ini yang ada. Kita ambil original. Oh ya, yang biasa lah Okey. Oh, makin lama makin ramai orang. Wah, ikan bakar, ikan pari. Macam-macam ada. Kopi John. Okey. Setakat sini saja untuk konten kita kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next konten dan bazar tempat lain. Okey. Selamat berbuka puasa.